Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila salatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in summa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khusus abaina wa ummahatina wa akhawatina wa masyayikhina syaikhina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah sebelum kita mulakan kuliah dan juga sementara kawan-kawan kita yang lain nak datang, kita baca sekali nama-nama Allah dulu. Sama-sama kita basahkan lidah, sebutkan sekali Asma'ullahul Husna. Mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita dalam bilik ini insyaAllah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد باعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesyukuran yang tidak terhingga kita kepada Allah. Kesempatan masih lagi Allah bagi kita. Allah bagi lagi kita untuk kita berada dalam halaqah ibadah ini. Dan kita sentiasa mengharapkan rahmat dan keridaan Allah. Moga-moga pada hari ini juga Allah akan memberikan sebanyak mungkin rahmat dan keridaan kepada kita, kerana niat kita ikhlas untuk datang mendengar atau mendapatkan ilmu bagi kita memperbaiki segala amal-amal ibadat kita. InsyaAllah selagi kita duduk belajar, segitulah kita akan mendapat pengampunan Allah. Allah akan beri kepada kita sesuatu yang terbaik, ya? Kerana orang menuntut ilmu ni dia mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kesempatan tuan-tuan, saya nak sambung lagi dalam perkara berkaitan dengan rukun Islam yang kelima. Kebetulan pada 16 hingga 19 Januari yang lepas, saya menghadiri musyawarah haji Pergerakan Kebangsaan di tabung haji Al-Ustaz, Kedah. Dan selama 4 hari kami buat perbincangan kaitan dengan hukum hakam, termasuk permasalahan yang timbul pada musim haji yang lepas. Dan saya juga dipanggil untuk memberikan input kepada postmortem yang dibuat untuk musim haji yang lepas. Ya, kita tak ramai musim haji tahun lepas, lebih kurang 22,320 orang saja, kerana kota dihadkan. Tapi kita cuba cari bagaimana masalah-masalah yang timbul itu boleh diperbaiki. Jadi sejak akhir, alhamdulillah, kerana kursus-kursus yang kita buat itu berjaya, sama ada kursus asas haji, kursus intensif, kursus perdana, dan jemaah haji boleh dikata dah confident buat haji. Yang timbul masalah ni hak yang tak khusus je lah. Yang hadir tu dia panggil haji instant, haji segera. Last minute dia dapat, dia tak belajar. Dia boleh belajar sebenarnya kalau dia rajin berjumpa dengan guru, rajin bertanya guru, tak apa. Jadi masalahnya dia tak rajin bertanya. Bila dah buat salah baru bagi tahu. Kalau kita masih berada di Mekah bolehlah. Kalau masalah hukum hakam di Arafah tu, kalau masih berada di Arafah tak apalah. Kalau hukum yang berkaitan dengan Arafah, Muzdalifah dan Mina, balik Mekah dah. Kalau buat silap kita kata eloklah pergi Arafah semula buat. Nak buat macam mana dah? Musim haji dah habis. Jadi apa juga yang kita buat, kita kena faham dan kita kena yakin dengan apa yang kita buat berdasarkan hukum yang ditentukan. Jadi permasalahan yang timbul yang lepas ni tak banyak. Cuma yang saya perhati di sini, kami bincang soal yang pertama ialah berkaitan dengan tawaf wada'. Masih banyak lagi ke tawaf wada' ni menjadi kekeliruan. Baik, soalan begini. Ini soalan yang dikemukakan dan kita bincangkan. Soalan pertama, adakah soal ni tak apa, tuan-tuan tak jawab, saya jawab ya. Saya tanya, saya jawab. Adakah batal tawaf wada' sekiranya jamaah haji yang sedang menunggu bas dia menunaikan solat berjemaah dengan berimamkan imam Masjidil Haram di dataran masjid atau di lobi hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram? Contohnya jemaah haji itu tinggal dekat dengan Hotel Zamzam, Hotel Sofwah ke, Hotel Darut Tauhid ke, Hotel Hilton ke. Jadi dia dekat dengan dataran masjid. Dia dah habis tawaf dah, selesai saja dia pun balik. Sementara nak tunggu bas, ya, dia solat berjemaah bersama-sama dengan imam Masjidil Haram. Kebetulan masa tu orang dah azan, dia pun solat. Dan solat dia tu di dataran ataupun di lobi hotel. Jadi soalnya, ni ramai yang bertanya lah,
Bolehkah kita lakukan solat itu bersama dengan Imam Masjidil Haram? Inilah tuan-tuan menjadi isu ni. Pasal hukum dia tu adalah batal tawaf wada. Kalau ikut di segi logik, ni kita gunakan akal pula. Apa salahnya pas tak datang lagi? Nampak? Saja nak cerita tuan-tuan. Kita orang yang pergi ke Mekah ni bukan orang tak cerdik, orang cerdik Melaka. Tapi cerdik tak kena tempat lah. Dia gunakan akal, dia rasa boleh lah. Apa salahnya? Bah pun tak datang lagi. Kalau time semayang, kalau time solat, dah tentu bah tak boleh masuk. Kawasan-kawasan Masjidil Haram tu ditutup. Jadi kita pun sembayang lah. Ini tuan-tuan, kita bincangkan perkara ini. Kita nak tengok pada sudut hukum dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari segi hukumnya tuan-tuan, kita kena faham satu je, mudah je. Apabila orang tu selesai tawaf wada', dia kena segera keluar dan tidak ada lagi hubungan dengan Masjidil Haram. Hatta dalam solat berkaitan dengan mengikut Imam Masjidil Haram pun tidak boleh lagi. Jadi kita buat begini tuan-tuan ya, jawapan dia. Ini kita nak kena ambil faham betul-betul lah ya, supaya boleh berkongsi dengan orang lain. Hukum dia tuan-tuan, batal tawaf wada' kerana terdapat unsur-unsur melengahkan dengan perkara yang tiada kaitan dengan keperluan musafir. Dia bila kita selesai tawaf wada', kita kena buat kerja-kerja yang ada keperluan dengan musafir saja. Okey. Jemaah itu dinasihatkan menunaikan solat secara bersendirian. Ataupun dia boleh juga nak berjemaah, tetapi berjemaah bersama dengan orang yang nak balik. Itu kena ambil perhatian. Bila dia sembahyang bersendirian ataupun sembahyang berjemaah dengan kumpulan dia, tidak membatalkan. Kerana dia ada kaitan dengan persiapan untuk balik, kena solat dulu. Tapi jangan lagi dikaitkan dengan Imam Masjidil Haram. Baik, mungkinlah dia fikir aku nak sembahyang ni last minute. Biasa kita suka buat last minute dah. Biasanya ini terakhir aku nak solat. Dapat juga sembahyang Zuhur dengan Imam Masjidil Haram. Lepas tawaf wada', rasa-rasa macam betul, tapi tak betul. Jadi bila dia dah berhubung, bermakna sudah putuslah tawaf wada' dia. Seolah macam ada lagi hubungan dia dengan ibadat di Masjidil Haram. Bila tawaf wada' putus, hatta ni nak cerita tentang dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, kalau dia dah tawaf wada', memang di segi pendapat dia boleh duduk di Mekah tu sampai sebulan. Tetapi dia tidak boleh berhubung lagi dengan Masjidil Haram. Artinya tak boleh pergi masjid dah. Cuma tak batal dia duduk di Mekah. Dia tak keluar lagi. Tapi dia tak boleh juga berhubung dengan imam ataupun solat bersama dengan Imam Masjidil Haram. Kalau setelah dia tawaf wada'. Bila tawaf wada' dikategorikan sebagai check out lah. Check out Mekah lah. Dia kena segera keluar. Dan pada uruf kita kena keluar itu, dia beri masa dalam 3 jam selepas tawaf wada'. 3 jam. Kalau hari Jumaat, dia bagi masa 5 jam. 5 jam. Kalau hari biasa 3 jam. Kalau dia nak tunggu lama, dia begini. Tempoh kita ambil contoh, dia kena keluar tu selepas Zuhur. Kita kata pukul 2 petang kan. Sebenarnya dia boleh tawaf wada' itu sebelah pagi. Bagi yang uzur, boleh tawaf 6 pusingan dulu. Dalam pukul 7 pagi ke pukul 8 pagi, dia tawaf lah 6 pusingan. Selesai dia tawaf 6 pusingan, masuk Zuhur nanti yang kita kata pukul 2 tu, tawaf lagi satu. Tambah lagi satu. Jadi dalam tempoh daripada pagi lepas tawaf wada' 6 tu, dia boleh buat perkara-perkara yang membatalkan tawaf wada'. Balik nak tidur dulu ke, nak makan ke, nak shopping wada' pun boleh lagi. Kok mana tu ada last minute nak shopping pun boleh lagi. Kita nak bayar hutang, nak sedekah, kita nak itu, nak ini, boleh lagi. Sebab dikira belum selesai tawaf wada'. Tuan-tuan ingat satu, bila dah selesai je, dah tak ada lah shopping wada', tak ada nak bayar hutang wada', tak ada dah.
Semua tu orang kata kita tinggalkan, kita buat kerja-kerja yang berkaitan dengan permusafiran saja. Beli makanan boleh, beli makanan yang kita nak bawa dalam perjalanan. Kita nak makan dalam bas ke, kita nak minum ke, kita beli minuman untuk nak minum dalam bas ke, nak beli ubat-ubatan ke, minyak angin boleh. Ada saja perkara-perkara yang berkaitan dengan permusafiran dibolehkan. Hal lain tak boleh dah. Jadi tentang solat, dia tak boleh sembahyang dengan Masjidil Haram lagi walaupun dah masuk waktu. Saya nak cerita satu ya tuan-tuan. Ni tentang melengah-lengahkan. Ini saya berdasarkan kepada keputusannya lah. Kalau orang tak nak ikut sudah lah kan. Dia ada pendapat lain tu, dia punya pendapat lah tu. Tapi saya dah itu dia bagi lesen dia ngaji haji. Kalau jangkau-jangkau tak dapat lesen lah. Sebab sekarang nak ngaji haji ni kena ada tauliah lah. Bukan ngaji haji tu tauliah. Nak ngaji biasa ni, ngaji ni pun kena ada tauliah ni. Kalau orang pegawai agama datang kan, cuma jangan gari sudah lah, dia tak boleh tangkap ni. Tapi insyaAllah saya ada tauliah. Tauliah baru ambil semalam. Ujian dah 3 bulan lepas dah. Yang ujian pun kawan-kawan saya je pun. Timbalan mufti Ustaz Mat tu, bila nak temu duga, dia pun tak tanya, dia suruh baca Fatihah. Saya baca Fatihah. Itu Ustaz nak tanya petanya je lah. Tak payah lah. Jadi saya baca cerita lain banyak. Baca Fatihah ambil syarat je lah. Jadi kalau ikut tu dia kata anak kena mengajar Fatihah je lah kot. Dia bergurau kan. Jadi begitu juga dengan haji tuan-tuan. Jadi kena temu duga dulu dengan pegawai-pegawai tamu haji. Dia akan tanya semua hukum akal. Kalau tak ada, jangan buat pasal tuan-tuan. Ini yang kita buat penyelarasan kehadiran muzakarah tu tuan-tuan, lebih kurang 307 orang seluruh negara. Dan tok guru lah, ustaz-ustaz kita semua yang pakar-pakar ni semua hadir. Masing-masing bawa kitab. Sabah Sarawak pun datang, Indonesia pun datang, Brunei pun datang. Jadi bila satu-satu hukum tu kita bentangkan, kita bicarakan, kita bahaskan. Lepas tu kita ambil keputusan. Kita kerja dibentangkan. Ini saya baca di antaranya lah, ya, supaya berkongsi dengan tuan-tuan. Kerana bukan semua orang dapat pergi, ya. Dia ada had masa yang itu kan. Setiap tahun kita buat. Sekarang ni sekarang muzakarah yang ke-31 dah. Tak silap saya dah. Yalah, yang ke-31 dah. Bermakna 31 tahun. Saya dalam 31 tu 3 tahun yang saya tak hadir. Jadi bukan dah 28 tahun lah. Hadirlah tiap-tiap tahun ke muzakarah itu. Okey tuan-tuan. Ini kita fokus yang tadi ya. Maksudnya apabila seseorang tu dia sudah selesai, hatta lepas solat orang azan. Kan ada kan biasa berlaku bagi tuan-tuan yang perempuan yang biasa buat umrah lah. Buat umrah ke buat haji tak kira lah. Berkaitan dengan tawadak, sebab dia melibatkan tawadak ni haji dan umrah. Orang azan, bila habis je azan, kita habis tawadak. Kita pun selesai kebetulan solat sunat tawaf dah selesai. Kita tak boleh menunggu. Kita kena keluar juga. Kalau ikut dari segi logik, apa salahnya tunggu sekejap sembahyang lah tu. Nampak? Tapi tak boleh. Sebab ada unsur-unsur melambatkan. Kerana itu bila selesai saja, yang boleh hanya apa dia? Solat sunat tawadak, solat sunat tawaf itu boleh. Berdoa boleh. Sebab doa tu dikaitan dengan solat. Wirid baca Quran tak boleh. Nampak tu, sensitif perkara tu. Sakat nak minum air zam-zam boleh. Sebab kita nak minum supaya badan tambah sihat untuk senang dalam perjalanan. Kita nak berjalan. Bila azan saja tak boleh nunggu. Bila kita keluar sampai kat pintu Masjidil Haram, katalah sampai kat pintu, dengar orang qamat, itu boleh solat. Itu boleh solat. Maksudnya bila orang qamat tu tidak ada tempoh menunggu, kerana lah habis qamat orang solat. Itu boleh. Lepas tu baru kita keluar. Macam yang kes ni, dia dah balik ke hotel, dia dah menunggu bas dah. Kemudian ada orang azan, ada tak boleh lah. Melainkan di sini disebutkan kalau sekiranya solat, melainkan kalau sekiranya
solat Jumaat. Solat Jumaat tu dimaafkan. Katalah dia balik-balik dia tunggu hari tu Jumaat. Berlakunya sampai masanya untuk solat Jumaat. Dia dibolehkan solat Jumaat. Kerana solat Jumaat ni tidak boleh buat perseorangan. Dan solat Jumaat ni tak boleh buat jemaah sendirian. Solat Jumaat boleh. Maka dia boleh solat Jumaat sama-sama dengan imam Masjidil Haram. Ini ketika dia menunggu bas di hotel selepas tawaduk. Dalam arti kata yang lain bahawa dia boleh bersama-sama lah solat Jumaat. Yang tak boleh solat jemaah biasa. Kerana sembahyang jemaah dia boleh buat sendirian. Dia boleh buat bersama dengan jemaah yang awak nak balik. Boleh. Tak ada masalah. Boleh apa? Yang solat Jumaat saja tidak ada pengecualian. Dia kecualikan dia sebab dia tidak boleh ganti. Baik, itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan apa nama ni, orang yang sembahyang tu dikira batal. Jadi implikasi tuan-tuan daripada batal tawaduk, dia kena tawas mula. Nak tawas mula, bas dah datang. Orang terpaksa kena tunggu dia pula ke tawaf kerana perbuatan dia buat tu menyebabkan batal tadi. Maka mau tak mau dia kena membayar dam tertib wa taqdir. Dia kena bayar dam tertib wa taqdir tu maksudnya dia kena bayar dam sembelihan seekor kambing yang harga lebih kurang 400 ke 450 rial. Jadi tak pasal-pasal sembahyang kena bayar dam pula kan. Itulah yang saya sebutkan tadi, tak boleh kita lakukan. Baik, apa yang boleh ni kira-kira benda-benda yang ada kaitan dengan ni lah. Macam termasuk gambar, ada isu orang bangkit juga, ya. Ada juga ustaz-ustaz yang rasa tak puas hati lah. Macam lepas tawaduk kita ambil snap gambar. Snap gambar dengan gunakan telefon. Sikit-sikit je pun. 1-2 je. Tiba-tiba batal. Bila batal, kambing seekor. Jadi seolah-olah sekeping gambar tu seekor kambing. Jadi itu yang ustaz-ustaz ada yang tak berapa setuju lah kan. Dihukumkan kena denda atau kena dam tu. Jadi hukum asal dia tak boleh melengahkan. Dia nak ambil gambar boleh bila masa dia berada di hotel. Semasa dia menunggu bas tu, bas tak datang lagi, masa tu boleh bergambar. Sebab dia bergambar tu tidak dikira melambat-lambatkan, kerana yang melambatkan yang lambat datang itu ialah bas. Itu dia bolehkan. Satu lagi isu yang besar ni orang VIP juga tuan-tuan. Masuk menteri di Malang menteri juga yang tu. Tegur orang tanya pasal apa tak sah sembahyang kat hotel. Kan di hotel ada musalla kan, ada macam masjid, macam di sofah tu ada macam surau macam ni besar. Macam masjid. Kalau di Hilton tu disebut Masjid Abu Bakar Siddiq. Nama Masjid Abu Bakar Siddiq, tempat tapak bangunan Hilton adalah tapak rumah Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan Abu Bakar punya lah Hilton tu. Nak cerita bahawa tapak tu adalah rumah Abu Bakar Siddiq, dia nak kenangkan jasa supaya nama Abu Bakar tu ada, dia taruhlah nama Masjid Abu Bakar Siddiq. Dan seterusnya di sofa hotel baru kan, dia ada macam ni cantik. Dan bila buka depan tu nampak Masjidil Haram, ramai orang sembahyang kat situ. Jadi isunya tuan-tuan, masalah hukum sah tak sah sembahyang berimamkan dengan imam Masjidil Haram. Itu jadi isunya, sah tak sah tu. Jadi kita kena tengok pada sudut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kita kena patut berbanggalah bermazhab Imam Syafi'i kerana begitu syadid tentang hukum hakam ibadah. Saya berbangga tuan-tuan. Nak tukar-tukar mazhab tak salah. Ya. Jadi kita dah tengok dah macam mana Imam Syafi'i begitu hebat dia punya ilmu dia. Malah dia pun ada keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah ibu dia. Kalau tengok silsilah tu ada keturunan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ni di sebelah ibu dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menganggapkan bahawa orang sembahyang di luar masjid, dia apabila putus sahaja dengan imam, iaitu sekira-kira kalau dia nak pergi kepada imam tu membelakangkan kiblat.
maka sesungguhnya solatnya itu dikira terputus dengan imam. Macam di sofa tu tingkat 4 tu, kalau nak turun ke imam, dia kena pusing kok belakang, membelakangkan kiblat. Dan memang ramai orang sembahyang. Tapi orang kita lah mazhab, orang kita, orang Malaysia ni ada juga, tapi tak berapa ramai lah, kita dah tegur. Tapi ada juga yang buat tu. Dan dia tak puas hati, malah nak turun pasal dia penyakit mi'alid lamsin tu lah. Jadi kalau tak ada penyakit tu, insya-Allah ya. Sebab dia punya hotel tu dah VIP dah. Cuma solat tak VIP. Rugilah bayar mahal-mahal. Okay. Sembahyang tak sah. Saya ceramah sana, ada orang tegur saya, dia kata, "Ustaz, kalau gitu macam mana ni kita bayar mahal-mahal ni?" Nak buat macam mana bayar mahal tapi Tuhan tak terima. Pasal ibadat tu ditolak. Tu hak lepas-lepas macam mana? Lepas-lepas kena qada kan satu bala pula. Kalau kena seminggu kena qada. Kalau duduk sembahyang kat situ. Dia boleh tuan-tuan, kalau mi'alid lamsin tu ada penyakit tu kan. Dia turun sikit, dia upgradekan sikit malas tu. Turun ke bawah tu di lobi hotel. Boleh. Di lobi hotel, lepas tu dia bersambung dengan orang di depan dia, bersambung-sambung sampai kat dataran masjid, bersambunglah dengan imam masjid. Itu boleh. Itu boleh. Mana sah? Di atas tidak sah. Tuan-tuan kena faham 4 keadaan. 4 keadaan begini. Saya perkara yang sembahyang dengan imam, dengan makmum ni kan, kita nak kena faham betul-betul. Ada orang sembahyang dalam masjid, imam dalam masjid, makmum dalam masjid, tak ada masalah. Itu kategori dalam masjid. Macam kita sembahyang di masjid KLCC. Jadi tuan-tuan dah sembahyang sini dah kan jemaah kan? Di sana kan, di bawah tu. Tak apa, sebab dia masjid, bangunan masjid. Di mana-mana asalkan makmum tu tahu pergerakan imam. Cukup lah. Tak apa. Yang kedua, bangunan yang bukan masjid. Jaga. Termasuk musalla, termasuk surau, madrasah, termasuk. Itu bangunan bukan masjid. Yang ini kategori dia ketat. Maksudnya dia tidak ada boleh makmum tu terputus dengan imam. Tak boleh. Dalam bangunan ke tak boleh. Jadi bermakna kalau imam tu berada di dalam, kata contohlah selalu surau ada beranda kan. Dia ada beranda orang sembahyang sebelah kan. Lepas tu di beranda tu ada pintu. Pintu tu nak kena buat di depan. Di depan. Baru sah yang di beranda tu, sah di depan tu boleh sembahyang. Kita katalah di tepi beranda tu ada tingkap. Di tepi tingkap tu baru ada pintu. Jadi yang sah orang ikut imam ni, walaupun dia nampak kot tingkap, dia yang sah itu makmum yang duduk bahagian pintu saja, ke belakang. Jadi pintu ke depan yang sebelah tingkap tidak sah. Ini tuan-tuan, sebab dia bukan bangunan masjid. Kalau bangunan masjid tak masalah, memang boleh situ. Tolong bezakan. Ni tuan-tuan ada di taman-taman yang ada surau, kalau ada dinding di sebelah tepi beranda, yang pintu tu di tengah, ingat di sebelah depan tu tak boleh solat. Kalau solat pun tidak sah. Mengikut imam lah, bukan tak sah sembahyang, sembahyang sah, ikut imam tu. Dia putus, tak boleh. Jadi insya-Allah lah kalau kita buat kursus Imam Bilal kan, perkara ni kita akan bincangkan supaya kita lebih faham, lebih jelas kan. Baik, kemudian seterusnya, kalau sekiranya kita solat imam dengan makmum tu di kemah-kemah, itu lain pula. Di kemah-kemah. Contohnya kalau kita sembahyang di Arafah. Di Arafah tuan-tuan, puan-puan kena ingat, kemah ni ada pintu, tingkap tak ada. Pintu pun pakai selak je. Kalau setengah-setengah tempat tu kita jadikan musalla, tempat sembahyang, imam di situ. Di belakang tu kita kena kenal pasti bahawa kemah-kemah tu berada di belakang. Jangan di depan. Takut nanti kemah di depan. Depan pada kemah imam. Itu tidak sah. Bukan tak sah. Dia ada tempat sembahyang depan imam besar. Sambil tengok imam besar. Itu di Masjidil Haram saja. Dekat Kaabah. Dekat Kaabah ni imam duduk kat Kaabah sana, kita duduk balik sana Kaabah. Memang sembahyang depan imam pun. Duduk tengok imam pun, nampak imam.
Jadi itu saja yang boleh kita duduk depan imam. Lain semua kena duduk di belakang. Dan kalau sekiranya kita nak ikut kemah tu pula, katalah kemah pertama imam, kemah yang kedua tu syarat dia mesti lelaki. Kemudian lelaki, lepas tu perempuan di belakang. Kemah yang pertama tu, orang yang kemah pertama, dia kena buka pintu kemah dan dia kena melihat satu orang yang dilantik sebagai rabitah di kemah imam tu. Kemah imam tu ada satu orang dia sebut rabitah. Orang ini dia nak kena kenal pasti, tahu bahawa ada orang kemah tu ikut dia. Dia ni seperti imam, tapi dia bukan imam, seperti imam. Sehingga kalau imam yang sebenar tu takbiratul ihram, rabitah tak takbiratul ihram. Orang kemah yang pertama ni, kemah yang kedua kita katakan, dia tak boleh takbiratul ihram. Dia tak boleh takbiratul ihram. Kalau rabitah tu belum rukuk, orang kemah yang kedua ni tak boleh rukuk. Itu yang kata dia seperti imam. Tuan-tuan, di Arafah ni kalau kita tak ambil berat perkara ini, rugi besar. Sebab sembahyang kita boleh batal, sedangkan di situlah kemuncak dalam kerja haji. Kami tuan-tuan memang saya dipertanggungjawabkan dalam perkara inilah. Terutama di Arafah dan Mina. Nak menentukan arah kiblatnya, sembahyang supaya sempurna. Baru kita balik haji tuan-tuan, rasa ada kepuasan. Ya. Saya duk perhati tengok, ya Allah, kalau kita tak ambil berat perkara ni, habis jahanam. Habis jahanam. Sebab kedudukan tu bukan sama. Kemah ni dia pakai pacak je. Dia setahun sekali je. Kalau di Mina tu lain sikit, sebab Mina tu permanent. Memang kemah tu dah khas, dah ditetap dah di situ. Di Arafah ni dia pacak-pacak. Lepas tu dia roboh balik. Lepas tu untuk tahun depan dia pacak balik itu. Itu kedudukan kita kena tahu. Dan kemah yang ketiga tu pula, dia nak ikut kemah yang kedua tu. Kemah yang kedua tu kena ada rabitah lain pula. Dan dia nak kena ikut seperti mana dia ikut imam. Jadi imam di depan sana, dia nak kena berhati-hati. Kerana di belakang ini banyak kemah-kemah yang ikut bersama. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak dapat kenal pasti kedudukan yang sebegini, maka sembahyang kita boleh batal di Arafah. Tuan-tuan, kemuncak haji kita adalah di Arafah, kan? Jadi itulah yang saya sebutkan, tuan-tuan, tentang perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu. Sebab di Mekah sekarang ni kita nampak kemudahannya banyak, tapi jangan terlalu dipermudah-mudahkan dari segi hukumnya. Satu lagi tuan-tuan, adakah batal tawaf wada' sekiranya jemaah haji menunaikan solat sunat seperti solat sunat duha, solat sunat hajat dan sebagainya di bangunan penginapan sementara menunggu ketibaan kenderaan? Dia sementara ni tadi sembahyang imam kita kata batal, dia kena bayar dam kambing dan sekor. Lepas itu dia sembahyang sunat duha ataupun sunat hajat, itu baiklah sebelum dia nak pergi. Baik, jawapan dia tidak batal tawaf wada' dia, walau bagaimanapun sekiranya kenderaan sudah sedia menunggu, dia masih lagi nak buat sembahyang duha ataupun solat sunat hajat, maka batal tawaf wada' dia. Itu soalan yang kedua. Yang ketiga, adakah batal tawaf wada' sekiranya jemaah haji sementara nak menunggu bah, ya? Dia sempat lagi naik ke bilik bersama isteri dia, berjimak pula. Kok last minute dia kata kok dapat benih Mekah. Ini semua pakai berlaku. Sempat lagi dia ambil kunci ke hotel. Awak tunggu bah. Nak pula bah duk nunggu, awak buat projek di atas, lagi masalah besar. Kan? Jadi soalannya, adakah batal tawaf wada' kalau seseorang itu dia berjimak dengan isteri sementara nak tunggu bah? Lambat sangat bah mari. Dia naik dulu, minta kunci ke hotel, naik dulu. Jadi jawapan dia tuan-tuan, batal tawaf wada' kerana perbuatan tersebut dianggap menyalahi uruf orang yang bermusafir. Tak ada kena mengena pun. Tak ada pula syarat nak musafir kena berjimak dulu, tak ada. Mana nak turun pergi puas dulu, nanti berjalan tenang sikit. Tak ada. Tak ada kena mengena. Apa saja yang tak ada kena dengan perjalanan akan batal. Hatta saya nak sebut ini tuan-tuan, ya. Orang nak bersedekah. Tuan-tuan perasan tak? Kita kalau lalas main naik ni, masa itulah kita nak buat, kan?
Duit dah ada ni. Nak bersedekah last, nak balik dah ni. Ini memang perkara ni biasa berlaku pada orang Melayu kita. Jadi nak cerita tuan-tuan, bersedekah pun tak ada kaitan dengan perjalanan nak balik, pun batal tawaduk. Tapi di sini kita kena faham cara dia. Yang kata batal tu ialah bersedekah sambil mencari-cari peminta sedekah. Itu batal. Tapi kalau kita sambil-sambil lalu, adalah di tepi-tepi jalan orang dah menunggu siap, kita pun dah duit siap, sambil lalu kita bagi, itu boleh. Itu tidak membatalkan. Dia tidak ada perkara yang dikira melengahkan. Sambil lalu nak balik dah. Ataupun gambar tak boleh. Bergambar cepat lagi nak posing, nak tangkap gambar lagi. Dia lepas tahu tak ada foto wadah. Tak ada foto wadah. Tak ada sedekah wadah. Tak ada nak bagi makan burung merpati wadah. Ada juga tu. Nak bagi makan burung merpati pula lagi. La ilaha illallah. Pasal apa? Tok Ngah pesan. Dia pesan pula, tengok-tengok surat ada pula, suruh bagi makan burung merpati. Takut lapar kot burung tu. Jadi kita dah tahu dah. Pergi cari pula gandum yang dijual dekat orang hitam tu. Bila dia dapat bagi makan pula, batal tahu ada. Ya, tuan-tuan, itu perkara yang sebut. Ada pula yang tanya, kalau beli aiskrim makan? Tak apalah tu. Sementara nak tunggu lepas tu beli aiskrim, beli makan makanan tu tak apa. Hatta mandi itu pun ada juga kita bincangkan. Mandi sekadar membasahkan badan untuk supaya selesa dalam perjalanan. Itu ada kaitan dengan perjalanan, boleh lagi lah. Jangan bermandi bawa syaibu, tak boleh. Ya, mana kita basahkan badan sekadar untuk mendapat keselesaan untuk perjalanan. Itu dia bolehkan. Okey, tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Satu lagi, sikit lagi tuan-tuan ada. Bagaimana kedudukan solat makmum yang berjemaah bersama imam sekiranya makmum tidak mengikut pergerakan imam, khususnya ketika sujud sajadah pada hari Jumaat. Yang ini kes berlaku banyak, tiap tahu. Imam Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi, sebenarnya dia orang hari Jumaat subuh dia tak baca ayat sejadah. Setahu saya lah, sebab saya memang tidak tahu saya pergi pun. Ya. Bukan segi umrah saja, haji. Dia tak tahu pergi haji dah 15 tahun dah. Jadi maknanya kenapa dia tak buat sedangkan itu adalah sunat. Sunnah Rasul. Setiap subuh pagi Jumaat, macam tempat kita selalu kita buat. Dia Masjidil Haram, Masjid Nabawi tuan-tuan. Kesnya apabila imam buat sujud sajadah, makmum tak sujud, batal sembahyang. Jadi daripada membatalkan solat jemaah lain yang bacaan tu sunat, lebih baik yang sunat tu saya buat. Bukan sikit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahulah, orang yang biasa pergi tahulah. Tuan-tuan yang biasa pergi surau masjid dia tahu dah pagi Jumaat. Tapi kalau tak biasa pergi, dia pun kelang kabut juga. Dia kata imam sembahyang subuh 3 rakaat pula. Ataupun dia kata imam baca ayat panjang sampai terlupa nak rokok pula. Dia rasa dia betul. Jadi kalau yang biasa pergi tak masalah, dia tahu sujud sajadah. Ayat sajadah ni adalah ayat yang memerintahkan kita sujud, dan hukum sujud tu pun sunat. Ada satu tempat saya mengajar tu, ustaz, kenapa imam ni bila dia baca ayat Iqra' ni, ayat Iqra' ni kan ada ayat pakat bawah pula. Ayat Iqra' ni kan ada wasjud waqtarib. Pasal apa imam tak sujud? Pula dah. Macam nak marah dia kata kat kita. Saya kata sujud sajadah ni hukum dia sunat. Bukan bersunat, sunat. Artinya bila kita baca ayat, walaupun ada sampai ayat berkaitan dengan sujud, sunat kita sujud. Maknanya tak sujud pun tak apa. Sama dengan ayat sejadah pagi Jumaat tu. Kalau imam tak sujud pun tak apa. Sebab hukum sujud sunat. Macam tuan-tuan dengar kawan-kawan kita baca ayat Quran sampai ayat sujud, dia ada 15 tempat dalam Quran ayat sujud kan. Bila sampai ayat sujud, dia sujud. Tuan-tuan yang dengar sunat sujud, walaupun tuan-tuan tak baca. Tapi kalau orang baca tu tak sujud, jangan pandai-pandai pula tuan-tuan ada sujud pula. Itu tak disunatkan. Sama dalam solat. Kalau sekiranya tuan-tuan
Dengar saja imam sujud. Kalau ayat sajadah dia sebut sampai ayat wahum la yastakbirun. Memang dia sujud lah tu. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar tu bukan rokok tu, sujud lah tu. Jangan pergi rokok pula. Sebab rokok pun Allahu Akbar juga dah. Itu yang orang jadi keliru tu. Orang ingat Allahu Akbar tu rokok. Ramai yang pakai rokok. Imam dia sujud tu, awak rokok. Lepas tu yang tahu kata tak betul tu, bila imam bangun Allahu Akbar, tak ada sangat Allah pula. Masa tu rasa kita salah. Bila kita bangun, tidak, imam bangun baca sambung ayat. Sudah berceramah dah masa tu. Ada berceramah dah. Ada yang rokok, lepas tu sujud. Dah rokok sujud 2 kali. Dah rokok sujud pula. Itu dia panggil kok sujud. Yang tu pun boleh juga. Tak ada masalah yang tu. Sebab dia boleh, asalkan imam tak bangkit lagi, dia sujud. Sempat sujud, okey. Ini perkara ni timbul tu di Mekah dan juga di Madinah. Biasa imam ni baca bila jemaah dah dekat nak balik 1 Muharram. Masuk tahun baru, dia baca ayat sajadah. Kalau bulan Zulhijjah, sepanjang Zulhijjah masa musim haji dia tak baca. Dia tak baca. Jadi kita ambil perhatianlah bila sebut wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Bila sujud saja, tuan-tuan kena ingat, masa bangkit tu jangan lagi duduk antara 2 sujud. Ramai juga yang bangkit duduk dulu, tongkat tangan pula baru bangun. Jangan. Ayat tu perintah suruh sujud sahaja. Lepas sujud terus bangun. Malaikat yang sakit lutut lain lah. Dia tak dapat nak bergerak sampai terpelengok dah kan. Dia kena duduk dulu